Semangat, masya-Allah. Kelas pertama mesti kena semangat. Okey, dah rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'. والإفادة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada petang yang penuh keberkatan ini dengan limpah kurniaan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita bersama-sama berkumpul untuk kita uh, dengan niat yang baru bersama-sama kita kumpul untuk mempelajari satu ilmu, ilmu yang mana asas dalam fardu ain kita, asas dalam ibadah kita, iaitu kita akan mempelajari kitab Safinatun Najah karangan Al-Imam Syekh Salim bin Semir rahimahullah ta'ala. Kitab yang penuh dengan keberkatan yang kita akan dengar sekejap lagi tentang peribadi beliau, kemudian tentang kelebihan kitab Safinatun Najah ini. Baik, sebelum tu sepanjang pengajian kelas kita ni, Masya Allah, ya, sepanjang pengajian selama ada. Suara hilang ke? Tak hilang kan? Ada. Jadi sepanjang 2 ke 3 bulan ni kita akan mempelajari satu, kata apa, perjalanan. Ada beberapa saya nak kongsikan tentang, kata, sedikit kelancaran supaya tiada sepanjang pengajian kita ni, perkongsian saya ni, perkongsian yang penuh dengan kelancaran lah, insya-Allah. Pertamanya, saya nak, kalau boleh yang hadir dalam kelas ni, tolonglah sediakan buku. Pastikan kalau balik kampung ke, kalau dalam kereta ke, kalau dalam bas ke, kalau dalam kecuali atas motor lah, kan, tolong sediakan buku. Paling kurang buku yang kita beli tu, yang kita dapat tu, ada bersama dengan kita. Yang kedua, buku, tapi kalau tak ada pen, dia tak lengkap. Kata guru saya kan, kita nak pergi perang, kita kena bawa apa? Senjata. Kita nak pergi perang ni, begitu juga kata Imam Syafi'i, nak pergi perang kena bawa senjata. Kalau tak bawa senjata, kita akan kalah dalam peperangan. Jadi begitu juga kita dalam menuntut ilmu. Apa kita punya senjata kita? Senjata kita adalah kita punya buku. Yang kedua adalah kita punya pen ataupun pensel ataupun tak kisahlah carry-on ke, yang penting boleh tulis. Ataupun sekarang ni ada tab kan, ada yang digital pun boleh, tak ada masalah. Sediakan supaya apa? Setiap informasi yang kita dapat, kalau kita lupa ataupun ilmu yang baru, bila kita dapat ilmu yang baru ataupun kita lupa, kita ada rujukan, iaitu di buku kita. Jadi ini para ulama sangat-sangat tekankan tentang pengajian ataupun menuntut ilmu. Mesti kena ada buku, mesti kena ada pen, mesti ada benda yang kita nak dapat, nak cari faedah yang kita akan ambil pada petang ni, insya-Allah, dan seterusnya lah. Walaupun bukan di sini saja, tetapi pada majlis-majlis yang lain. Yang ketiga adalah dari segi pertanyaan soalan. Kalau siapa nak tanya soalan, boleh sahaja tanya, komen dekat bawah ni. Belajarlah macam mana nak komen, macam mana nak buka kamera, macam mana nak tutup suara, macam mana nak buka suara kalau saya bagi buka nanti. Begitu juga nak komen satu, ramai-ramai komen satu. Jadi kena belajar. Yang ketiga, yang keempat pula,
ah, kita punya pengajian ini akan dirakam, perkongsian saya ini akan dirakam. Nanti ustaz macam mana nak tengok? Baik, rakaman akan diberikan paling cepat 24 jam. Atau kalau cepat lagi tak ada masalah lah. Tapi paling lambat, paling cepat 24 jam. Rakaman tu nak tengok dekat mana? Tengok dekat kat grup WhatsApp. Kan kat WhatsApp tu kan ada kelas dah masuk ke belum? Kelas dah bermula, dah habis kelas. Sila komen kat bawah apa ilmu yang kita dapat hari ni, apa perkongsian yang kita dapat hari ni. Baik. Dekat situ juga, dalam grup yang sama juga akan dikongsikan link grup YouTube. Tekan saja nanti akan keluar. Contoh kelas hari ni, tarikh hari ni. 9 hari bulan. Kelas 10 hari bulan. Kelas 11 hari bulan. Jadi ada tarikh dekat dalam YouTube boleh tengok. Tak ada masalah. Boleh tengok dalam kereta, boleh tengok dekat mana-mana. YouTube. Okay. Itu dari segi rakaman. Kelas kita ni pun sedang dirakam. Jadi boleh tengok berulang kali. Okay, yang keempat. Yang kelima, kalau boleh, saya harap kalau siapa yang boleh berkelapangan untuk buka kamera, buka je kamera. Tapi pastikan menutup aurat. Buka kamera. Saya suka pada buka kamera. Tak adalah saya cakap seorang-seorang. Bila saya tengok, okey ada orang yang dengar, ada orang yang tengok, ada orang yang angguk, ada orang yang tengah tulis kan, ada orang yang tengah bawa kereta. Ada tu pernah bawa motor, dengar. Kita tengok dagu dia tengok helmet dia, dia tengok langit. Dia letak telefon dekat bawah kan. Masya-Allah. Orang yang nak mencari ilmu tak ada batasan. Kan. Walaupun atas motor Ustaz nak dengar. Ada yang bawa bas, ada yang bawa lori, macam-macam. Jadi semangat tu nak mendengar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita panggil harta peninggalan, waris ataupun kita panggil harta pusaka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu 5-6 perkara yang saya tekankan, insya-Allah semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, buka pada buku. Tengok pada buku masing-masing, buku yang cantik tu. Baik. Muka surat pertama. Saya buka tengok kepada kulit saja. Apa nama buku? Buku diberi nama oleh pengarang adalah Safinatun Najah. Safinatun Najah. Baik, Safinatun Najah ini bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Melayu dia apa? Safinatun Najah ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya adalah dia tak tulis. Ini bahasa Arab dia. Bahasa Melayu dia Safinah itu adalah apa? Safinah bermakna bahtera. Safinah bahasa Melayu dia bermakna bahtera. Bahtera. Baik, An-Najah. Safinatun Najah ataupun Safinah An-Najah. An-Najah, apa yang dimaksudkan dengan An-Najah adalah kejayaan. Bahtera, kejayaan. Ataupun kalau kita bagi nama sedap sikit, Safinatun Najah ni terjemahan daripada bahtera menuju kejayaan. Kita nak naik bahtera ni. Kita nak mendalami ilmu ni. Kita nak belajar kitab Safinatun Najah ni. Nak mengharungi ilmu ini. Yang mana asas dalam hal ibadat kita. Ini adalah asas dalam ibadat kita. Kita setiap hari, kita mendapat ilmu yang baru. Sama ada ilmu dunia ataupun ilmu yang baik ataupun ilmu yang tidak bermanfaat. Tapi hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita untuk hadir dalam kelas yang kita akan belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang akan menjadikan sebagai tanda paras kita, aras kita. Untuk kita menjadikan ibadah kita berlaku ataupun berlangsung dalam keadaan yang menepati syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang dekat luar kita kata hidup berapa 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Tetapi bila kita tanya asas dalam fardu ain, dalam perkara asas dalam agama, maka mereka tidak tahu. Bila tidak tahu, mereka beramal dalam keadaan yang salah. Mungkin betul, mungkin salah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, maka mereka berterusan. Mereka ingat mereka solat, tapi mereka tak solat. Mereka ingat mereka puasa, tapi mereka tidak puasa. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab Safinatun Najah ni dapat menambahkan ilmu mengenal
Allah Subhanahu Wa Taala. Niat yang paling utama. Kemudian kita dapat memperbaiki ibadah kita menjadi ibadah yang lebih sempurna, lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tengok pada muka surat, ini rukun isi kandungan kitab Safinatun Najah. Kemudian kitab solat, kita akan mengharungi kitab solat, kita akan belajar kitab solat, kita akan belajar kitab jenazah, sedikit asas dalam pengurusan jenazah. Kemudian seasas dalam bab zakat sedikit. Kemudian kita akan masuk dalam bab puasa. Kemudian habislah, tamatlah kitab Safinatun Najah. Dari kitab Safinatun Najah, pengarang tidak sempat habiskan sampai bab haji. Dan pada awal penulisan kitab ni, yang asal saja, yang betul-betul asalnya adalah sampai bab zakat saja. Itu pun yang asal saja. Kemudian ditambah oleh Al-Imam Syekh An-Nawawi juga dalam kitabnya, ditambah sedikit bab puasa kerana kita setiap tahun akan menghadapi bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan pada bulan Ramadan, insyaAllah kita akan sempat masuk pada bab puasa, kita akan masuk bab puasa. Supaya kita berlakunya bab dalam bulan Ramadan ni, dalam bulan Ramadan kita dapat sama-sama mempelajari bab puasa. Baik, sebelum saya teruskan pada biodata pengarang kitab Tak Kenal Maka Tak Cinta, siapakah pengarang kitab Safinatun Najah? Baik, sebelum tu ada tak nak tanya apa-apa soalan? Belum kelas taklid, tapi saya nak tanya, ada apa-apa soalan nak tanya ke? Ada apa-apa soalan nak tanya ke? Semua okey, setakat ni okey. Suara saya jelas. Kamera jelas. Slide nampak. Okey, cantik. Okey, masya-Allah. Jadi, biodata pengarang kitab. Siapakah pengarang kitab Safinatun Najah ini? Baik, Safinatun Najah merupakan karya seorang ulama besar daripada Yaman yang bernama Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'id bin Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i. Pengarang kitab Safinah dikenali dengan nama Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Baik, siapa itu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini? Syekh Salim adalah salah seorang yang mana dilahirkan daripada sebuah desa dinama Zi'asbu di lembah Hadramaut, Yaman. Yang mana tempat lahirnya ramai ulama terkemuka, alim dan zuhud. Kalau kita tanya pada ulama-ulama kita di tanah Melayu ini, kita tanya ulama-ulama yang berada di Mesir, berada di kebanyakan negara Arab, bila kita tanya berkenaan dengan ulama-ulama yang berasal di negeri Yaman ni, ramai ke? Ramai. Ramai ulama-ulama. Begitu juga ustaz-ustaz, tok guru yang dari Malaysia ni, ada di antara mereka juga yang mengambil ilmunya daripada Fatani. Daripada Fatani berlangsung hingga ke bumi Hadramaut Yaman, bumi Yaman. Begitu juga di Indonesia, begitu juga di negara Asia yang lain, mana bertebarannya ilmu daripada tanah Arab ni terus ke Malaysia, di tanah Melayu. Berasal daripada antaranya daripada ulama-ulama daripada Yaman. Di Malaysia pun ramai. Yang mana mufti-mufti di negeri Selangor, mufti di Johor, mufti di Terengganu, juga di Perlis, yang mana keturunan asal mereka adalah daripada bumi Yaman. Tu. Jadi kita ni ada link ataupun kita ada pertalian ilmu-ilmu di tanah Melayu ni. Ajaran agama Islam ni berpunca ataupun mengikuti jalur daripada Yaman. Baik, pendidikan Syekh Salim juga memulakan pendidikan ni sedikit perkenalan awal daripada Syekh Salim dalam bidang Al-Quran di bawah pengawasan ayahandanya yang juga seorang ulama besar, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Salim, yang mana Syekh Salim ni bukan orang biasa, tetapi beliau juga adalah seorang ulama yang terkenal, yang mana mempunyai ilmu yang banyak. Bukan sekadar ilmu akhirat, tetapi ilmu keduniaannya dalam bidang peperangan, dalam bidang taktik kententeraan Islam. Jadi ilmu-ilmu ini dikuasai oleh Syekh Salim, yang mana dengan berkat karangan beliau, dakwah beliau, karangan-karangan beliau, dakwah beliau berlanjutan sehingga beliau berhijrah daripada bumi Yaman. Pada zaman dulu tak ada lagi kereta api, tak ada lagi
pengangkutan yang boleh pergi jauh, kereta api dari Malaysia boleh pergi sampai ke Arab, tak ada. Tak ada lagi kapal terbang, tak ada lagi kereta. Tetapi beliau telah berhijrah daripada bumi Yaman sampai ke tanah Melayu, sampai ke tanah Jawa, tanah Melayu, sehingga beliau wafat di bumi Jakarta, di bumi Betawi. Jadi ini adalah salah satu daripada kita kata pengorbanan beliau untuk menyebarkan agama, menyebarkan ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kalau kita tengok kitab ini pada muka sebelah, tengok pengenalan kitab, dapat? Tengok pada pengenalan kitab. Okey, buka muka sebelah. Tu, dia tulis kat situ. Safinatun Najah, yang mana karangan yang ada buku di tangan ibu tuan-tuan ni adalah sebuah kitab ringkas mengenai dasar-dasar ilmu menurut mazhab Syafi'i. Ni kena jelas. Kitab yang ada di tangan ibu tuan-tuan ini adalah kitab yang mana bermaksud kitab ini adalah asas dalam menuntut ilmu dalam mazhab Syafi'i. Yang mana kitab inilah, kalau kita tanya pada ulama-ulama yang mengajar berkenaan dengan fiqh, mengenai dengan ilmu hukum hakam, tanyalah mereka, adakah mereka mengenali apa itu kitab Safinatun Najah? Tanyalah ulama yang mana hebat sekali pun ulama itu, tinggi mana pun darjat ulama itu, yang mana kitab asal mereka, kitab asas mereka yang bermazhab Imam Syafi'i lah. Kalau kita tanya, mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Kita tanya pada mereka, apa kitab asas yang mereka belajar sebelum mereka menjadi orang halim, orang alim, orang hebat dalam agama? Sebelum mereka menjadi mufti, sebelum mereka menjadi seorang qadi yang besar, seorang mufti. Jadi antara kitab yang mereka telah pelajari, yang mereka telah hadam, yang mereka juga baca adalah kitab Safinatun Najah. Ada yang ada di tangan ibu tuan-tuan inilah kitab yang diberikan, yang dipelajari daripada masyayikh kita sampailah zaman sekarang, hampir 100 tahun lebih, hampir 200 tahun. Dan inilah kitab-kitab para ulama yang mana mereka mempelajari kitab ini, kemudian mereka menjadi orang yang faqih, orang yang alim, orang yang hebat dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan berkat apa? Dengan berkat kitab Safinatun Najah. Jadi kitab ni terkenal. Bukan di Malaysia. Kitab ni bukan kata Malaysia je, tak ada. Di negara Arab, di Yaman, di Indonesia, pondok-pondok madrasah di Malaysia, di Fatani, di Thailand, sepadan Thailand. Maka mereka semua tahu kitab Safinatun Najah. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, kita hari ini Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang untuk kita semua belajar kitab Safinatun Najah. Kitab yang penuh dengan kebenaran. Dekat universiti pun ada. Dekat ni kata ustaz, kat universiti pun ada kitab Safinatun Najah. Menjadi sebagai rujukan asas dalam fardu ain bagi mazhab Al-Imam Syafi'i. Jangan risaulah. Jadi kitab ni memang kitab yang masyhur, kitab yang terkenal. Kalau kita kata zaman sekarang ni, kitab viral lah. Betul tak? Viral lah kitab ni, viral. Dekat Arab belajar, kat Malaysia, kat Indonesia, dekat Thailand. Jadi kitab ni kitab yang viral, kitab yang terkenal. Maka mudah-mudahan apa yang pengarang tulis, apa yang pengarang ingin sampaikan, apa yang pengarang ingin kita faham dalam ibadah, dalam apa yang pengarang tulis, mudah-mudahan kefahaman yang diingini oleh pengarang sampai kepada kita hari ini, sampai selalu jarulnya sampai kepada guru-guru kita, sampai kepada pengarang sendiri, maka selalu jarul sanad ataupun rantaian itu bersambung terus kepada penulis. Mudah-mudahan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang, kepada para masyayikh kita yang telah menyampaikan ilmu daripada guru saya sampai kepada guru saya, sampai kepada pengarang kitab, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekahkan, semoga-moga kita mendapat keberkatan, rahmatan, kefahaman yang sempurna insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, itu pengenalan kitab sedikit. Kemudian kita nak masuk kepada bahagian bersuci. Sebelum saya mulakan kelas, saya kenalkan diri saya. Cuma dah tengok dah biodata dalam grup kan. Dah tahu ke belum nama saya ni? Dah tahu ke belum nama saya ni? Ha? Dah tahu ke belum? Nama saya Ustaz Ammar ke bukan? Siapa nama saya? Ha? Ha? Siapa ingat? Tak ingat lah. Kelas 76.0. Dia tengok dalam grup tu kan. Oh, ustaz ni ngajar. Ada tu ustaz kat mana tak tengok pun ustaz, tak tahu pun. Ustaz mana mengajar. Dalam grup tak ada pun. Dia tak nampak lah. Dia terus tengok. Tekan link je nak tahu nak kelas kan. Saya dah sebulan dah ustaz bayar ni. Tak masuk-masuk kelas. Masya Allah. Baik. Jadi nama saya Affan. Muhammad Affan. Alhamdulillah. Baru berusia saya ni baru nak masuk 30, tak sampai lagi 30. Tapi lagi beberapa bulan akan mencapai umur 30 lah, tahun 2026. Dah mula dengan kata masuk kepada peringkat yang seterusnya lah. Dia tak jadi remaja lah, nak jadi orang tua lah. Jadi orang tua lah gitu kan. Jadi alhamdulillah, doa mudah-mudahan sedikit sebanyak pengenalan saya berasal daripada Selangor. Tapi untuk saya duduk Kedah, saya bolehlah cakap Kedah sikit. Kawan-kawan dulu belajar dekat Yaman, ramai orang Kelantan. Bolehlah kecek Kelantan sikit. Ada juga Ganu. Kawan-kawan Ganu ada juga. Nak cakap Ganu, boleh sikit. Nak cakap Negeri Sembilan, Eden dulu duduk Teluk Kemang setahun belajar dekat Negeri Sembilan. Bolehlah cakap sikit-sikit nak belajar cakap dengan cakap dengan orang Negeri. Eden tapi tak bolehlah Eden cakap fasih macam orang Negeri, tapi bolehlah faham. Nak cakap Kedah Utara, Pening, selalu dah. Pening, selama 3 bulan saya dekat Pening, dekat Penanti. Siapa orang Pening. Kemudian dekat Kedah, tok saya. Dekat mana lagi? Dekat Sarawak. Isteri saya belajar kat Sarawak. Saya dah berkahwin. Isteri saya dari Sarawak. Bapak saya dekat apa tu dekat Johor. Tapi tu orang Johor tak adalah dekat Johor. Kemudian belajar di Yaman lebih kurang 6 ke 5 tahun. Pulang ke Malaysia. Sekarang ni saya berkhidmat sebagai imam lah. Imam, sebagai mutawif, sebagai dengan tenaga pengajar di bid'ah. Daripada awal sekarang perjalanan bid'ah ini habis kurang 2-3 tahun ni. Daripada kelas 0.1, 0.2, 0.3, 1.0, 1.2.0 sampailah 76.0. Dah 72 sesi dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kitab Safinatun Najah ni menjadi sebagai batu loncatan untuk kita memperbaiki ibadah. Itu yang penting. Sebelum kita tahu, semua orang tahu solat 5 waktu, semua orang tahu dah bismillah, semua orang tahu Al-Fatihah. Tapi kita nak belajar ilmu yang mana bukan sekadar kita ulang kaji, tapi kita nak tambah. Mungkin ada yang kita terlepas pandang, yang kita tidak dapat faham, ataupun yang kita terlupa nak ulang kaji balik. Jadi kita akan belajar dalam kitab Safinatun Najah, insya-Allah. Jadi pengarang mulakan kitab dengan permulaannya, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dimulakan dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, pengarang mulakan kitab dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim kerana apa? Salah satunya adalah untuk mengambil seperti mana Al-Quran, mengambil keberkatan seperti mana Al-Quran dimulakan. Al-Quran dimulakan dengan apa? Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata syarah kat sini, dengan keberkatan Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dimulakan kitab Safinatun Najah ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang keduanya untuk apa? Mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis, la yabda'u bihi kullu syai'in kullu
kulli syai' dalam hadis tersebut, apa ayat permulaannya? Kullu amrin dhi balin, kullu amrin dhi balin, la yabda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta' wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajzam. Yang mana hadis sebut tu berkenaan dengan apa? Setiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang diambil berat oleh syarak, yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, akan apa? Akan adanya kurang keberkatan sebab tak mulakan dengan bismillah. Akan adanya seperti seakan apa? Ekor haiwan yang tidak mempunyai ekor. Dapat ada benda kucing kat sini. Pencinta kucing. Kucing ada ekor ke tak ada ekor? Siapa kat sini beli lombu? Kalau orang Norway kata, lombu. Eden ada bola lombu, Ustaz. Bola lombu. Ada dah ni, bola lombu. Ataupun monyet. Kan? Jadi haiwan ni kalau tak ada ekor, kita nampak cacat ke nampak sempurna? Ish, kenapa lombu ni tak ada ekor? Dia kata. Kan? Lembu tak ada ekor. Haiwan yang tak ada ekor. Kita nampak cacat ke kita nampak sempurna haiwan tu? Kita nampak cacat, Ustaz. Kan? Nampak cacat. Jadi, itulah ibarat kalau kita kata mengarang, kalau tak mulakan perkara yang nak ambil berat oleh syarak, tak mulakan dengan bismillah ni, maka kurang keberkatan, cacat. Ataupun seperti kata riwayat lain, ajzam, seperti berpenyakit. Macam itulah. Maksudnya apa? Kurang keberkatan. Maka sebab itu dimulakan pengarang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian saya baca asal kitab dalam ni tak tulis dia punya bahasa Arab yang asli saya baca, ni tak ada dalam kitab. Ni dengar je saya baca. Ada lebih kurang berapa perenggan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billah il aliyyil azim. Itu permulaan kitab Safinatun Najah. Maka dimulakan dengan bismillah. Hari ini saya nak cerita pada ibu tuan-tuan, nak kongsikan berkenaan dengan bismillah dahulu. Sebelum kita masuk lebih mendalam lagi, saya nak kongsi dengan ibu tuan-tuan dengan perkataan bismillah. Baik. Perkataan bismillah ni selalu tak kita baca? Selalu tak kita baca perkataan bismillah ni? Setiap hari mesti kita baca, betul tak? Betul. Mesti ada baca. Setiap hari selalu baca, Ustaz. Wish, tak pernah saya tinggal ni. Ustaz pernah tinggal. Lagi hebat kan? Tak pernah tinggal pun ada. Mesti pernah baca. Mesti baca. Paling kurang, mesti pernah baca sehari. Walaupun 10 kali. Betul? Dan setengah ulama kata apa? Siapa yang sering menyebut bismillah, gimana bismillah, 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 maka itu dia sebagai pendinding sebenarnya bagi dia. Itu adalah keberkatan dalam hidup dia. Dimudahkan segala urusan dia. Banyak sebut bismillah, bismillah, setiap bismillah. Jadi, selalu dah kita sebut bismillah ni, tapi tahu tak dekat bismillah ni ada 5 hukum yang berlaku pada bismillah. Ada berapa hukum? Ada 5 hukum yang tertakluk kepada Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah apa? Okay, tengok saya punya lukisan ni. Okay, semua nampak papan putih saya? Ni papan putih kita panggil. Tu papan putih. Nampak papan putih saya? Nampak? Okay, nampak? Alhamdulillah. Okay. Jadi kat bismillah ni tertakluk berapa hukum? Tertakluk padanya 5 hukum. Yang pertama adalah wajib. Ketika mana kita wajib menyebut Bismillahirrahmanirrahim? Saya nak semua komen. Wajib dalam hari ni, wajib kita baca Bismillah. Ketika mana? Al-Fatihah. Tak wajib Al-Fatihah. Kalau kita nak mula
Dan Al-Fatihah tak nak baca bismillah boleh. Tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Sebelum makan tak wajib. Baca Al-Quran tak wajib. Sembahyang. Sembahyang waktu bila baca bismillah? Ha. Buat apa je tak wajib. Buat apa je bismillah tak wajib. Tak ada dosa kalau kita tinggal. Wuduk tak wajib dalam wuduk. Setiap melakukan sesuatu salah. Yang wajib. Kalau tak buat ni berdosa dia hari ni. Tu adalah soalan. Seorang jawab betul. Ni kena ingat ni. Ayat dia macam ni. Jawapan dia macam ni. Dia bukan jawab dalam solat, ketika solat bukan. Jawapan dia adalah ketika membaca Al-Fatihah di dalam solat. Kalau Al-Fatihah di luar solat, wajib bismillah ke? Tak nak baca bismillah, Ustaz. Saya nak baca Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh? Berdosa ke? Tak. Sebab dia bukannya wajib nak baca bismillah sebelum Al-Fatihah ke selepas Al-Fatihah. Setiap surah nak baca Fatihah. Tak baca. Tak wajib baca bismillah tu. Saya nak baca surah apa suka hati. Minal jinnati wan nas. Tak ada bismillah pun, Ustaz. Boleh? Wajib ke baca bismillah? Tak. Dia wajib ketika mana? Yang wajib ketika membaca Al-Fatihah di dalam solat. Okey, saya nak semua komen nombor dekat bawah. Sama ada dia pilih antara 3 nombor ni. Tengok betul-betul. Semua tengok skrin saya. Dia pilih 3 nombor ni. Dekat sini ada nombor 3. Ada nombor 4. Ada nombor 5. Baik, nampak? Ada berapa nombor kat sini? 3, 4 dan 5. Okey, saya kecilkan sikit. Okey. Kecilkan sikit. Okey. 3, 4 dan 5. Saya nak semua pilih satu. Sama ada nak komen 3 ke 4 ke 5. Okey, ready Dengar saya baca, ibu tuan-tuan pilih. Sama ada ia adalah ayat yang ketiga, ataupun ayat yang keempat, ataupun ayat yang kelima. Boleh? Okey, dengar saya baca. Maliki yaumiddin. Dengar saya baca. Maliki yaumiddin. Ayat yang ke berapa? Komen kat bawah. Pilih 3 ke 4 ke 5. Saya bagi masa 10 saat je untuk komen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop komen. Nampak tu? Okay, stop komen. Kenapa saya tanya 3 ke 4 ke 5, ayat yang ketiga ke ayat keempat yang kelima? Siapa yang komen 4 ni, saya bagi dia pilihan. Sama ada dia nak pergi ambil Al-Quran ke, atau dia tak nak pergi ambil Al-Quran, ataupun dia nak buka dekat internet ke apa. Pergi buka Al-Quran, boleh. Nak pergi buka boleh, tak nak buka boleh. Siapa yang jawab nombor 4 ni? Pergi buka Al-Quran, tengok surah Al-Fatihah, kira sendiri. Siapa yang jawab 3 ni, saya nak sekarang dia bangun, dia pergi buka Al-Quran. Siapa yang jawab 3 ni, pergi bangun ataupun cakap kat suami kat sebelah, bang, buka surah Al-Fatihah je bang kat telefon tu. Kat situ tulis nombor berapa. Siapa yang jawab 3 tu, wajib pergi ambil Al-Quran. Yang jawab 4, boleh pilih nak pergi buka ke, tak nak pergi buka. Hari ni saya nak kongsikan, hari ni semua tersenyum sendiri, senyum dengan hati yang terbuka. Kenapa jadi was-was, syaitan datang,
3 ke 4? 3. Dia jadi syaitan datang, jin datang. 3 pakcik, "Bang, 4 bang, 3 bang, 4 bang." Duduk bisik kat telinga. Okey. Sebab apa ada jawab 3, ada jawab 4? Dia jadi was-was, 3 ke 4, 3 ke 4? Bagi ambil Al-Quran tengok. Kenapa saya suruh ambil Al-Quran? Tengok dalam Al-Quran, tidak ada mana-mana surah. Carilah surah, ada 114 surah. Dalam Al-Quran tu ada berapa surah? Ada 114 surah. 114 surah tu, semua 114 surah tu, tak ada satu pun yang mana kalau kita tengok surah Qul a'udzu birabbin nas ke, surah Qul a'udzu bil falaq ke, surah Qul huwallahu ahad ke, semuanya bismillah dia ada nombor 1 ke? Tengok pada surah Wadduha ke, Wan-Nas ke, surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ke. Surah pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada ke bismillah dia nombor 1? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Cuba tengok. Lah ustaz, tak ada lah. Jadi wajib ke tak wajib baca bismillah ni? Dalam Al-Quran pun tak tulis ni. Tak ada pun nombor 1 ni. Kecuali pada mana? Kecuali special pada surah Al-Fatihah. Cuba ibu tuan-tuan buka surah Al-Fatihah. Ada tak tulis nombor 1? Special, khas Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam surah Al-Fatihah je. 113 surah tak ada. Kecuali satu surah, iaitu surah pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surah Al-Fatihah ada nombor 1. Tengok sebelah tu, surah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim 1 ke Bismillah yang 1? Alif Lam Mim yang 1. Bismillah ada nombor ke? Tak ada. Jadi dekat sini, apa yang kita boleh faham adalah Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Ayat kedua dia apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayat ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Ayat keempat apa? Maliki yaumiddin. Jadi Maliki yaumiddin tu tadi ayat yang keempat. Jadi kalau kita dalam solat, dalam mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu daripada ayat Al-Quran. Kita dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata apa? Bismillahirrahmanirrahim, salah satu daripada ayat Al-Quran. Jadi bila ayat Al-Quran, wajib kita kena buat apa? Wajib daripada Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Bila ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, wajib kita kena baca dalam solat kita adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Tak boleh tiba-tiba Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu bukan ayat pertama. Wajib kena mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ke? Jadi jawapannya apa? Wajib tak wajib? Wajib ketika membaca Al-Fatihah di dalam solat sahaja. Kalau siapa tak baca bismillah dalam solat dia, rakaat pertama, tak baca bismillah, Al-Fatihah dia tak sah. Bila Al-Fatihah dia tak sah, rakaat dia tak sah. Bila rakaat dia tak sah, solat dia tak sah. Okay. Itu hukum yang pertama. Wajib baca bismillah dalam Al-Fatihah ketika mana? Ketika solat. Wajib. Tak boleh tinggal. Siapa tinggal, tak sah. Semua jelas? Itu bismillah yang wajib. Bismillah mana? Bismillah dalam solat ketika baca Al-Fatihah. Yang kedua adalah sunat. Ketika mana sunat kita sebut Bismillahirrahmanirrahim? Ni. Semua komen seorang satu. Kita ada 245. Ketika mana sunnah? Ini senang ini. Ketika makan. Ketika lagi makan nombor 1. Orang Malaysia tahu dah. Dia akan komen makan ni nombor 1. Makan ustaz.
Makan dia tak boleh tinggal lah. Kita kan orang Melayu. Makan. Dah sakit-sakit dah ni. Umur 80 ni. Ketar-ketar tangan ni. Kata, sup. Apa? Sup kambing tulang. Tak kisah. Tangan menggeletar. Sedap. Tangan kiri, kopi tarik. Orang Malaysia dia tak kisah makan. Okay, lagi memulakan kerja ketika melakukan sesuatu. Okay. Dalam banyak-banyak sunnah memulakan aktiviti atau perkara. Tak. Okay. Dengar ni Dalam bismillah, bukan semua tempat disunatkan bismillah. Tapi ketika mana disunatkan bismillah? Ketika disebutkan dalam hadis yang saya baca tadi, kullu amrin dhibalin. Setiap perkara yang diambil berat oleh syarak. Setiap perkara yang diambil berat oleh syarak. Ini yang disunatkan bismillah. Contoh seperti apa? Macam tadi lah. Makan, pakai baju, pakai kasut, masuk rumah, naik kenderaan, macam-macam. Tetapi hanya perkara yang diambil berat yang Nabi ajar baca bismillah, baca bismillah. Tetapi Ustaz, saya nak start enjin kereta, bismillah. Sunat ke? Jadi tak sunat. Itu tak sunat. Saya nak alih barang, itu tak sunat. Tapi ini yang sunat ni, yang Nabi ajar kita untuk kita baca. Macam makan, Nabi ajar bismillah. Nak mandi, bismillah. Ambil wuduk, bismillah. Nak pakai baju, bismillah. Itu yang diambil berat oleh syarak. Yang ketiga adalah perkara yang haram. Ustaz, saya baca bismillah. Haram baca bismillah. Ketika mana haram baca bismillah? Ustaz, saya nak baca bismillah lah. Tak boleh. Haram baca bismillah. Ketika mana? Wajib dah. Sunat dah. Haram. Ketika mana haram? Haram ketika mencuri. Mencuri ni apa? Maksiat lah. Ketika buat dosa. Nak buat dosa, tengok kiri, tengok kanan. Tengok kiri, tengok kanan. Last sekali tengok mana? Tengok atas. Bismillah. Buat-buat tak nampak. Tengok kiri, tak ada orang. Tengok kanan, tak ada orang. Last sekali tengok mana? Tengok atas. Bismillah. Lepas tu dia ambil, tangan dia ambil. Mata tak nampak. Bismillah. Masuk poket. Curi haram. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pandang atas. Dia tak nampak Ustaz. Masuk poket. Haram. 2 kali haram. Curi haram. Bismillah pun haram juga ketika mencuri. Tak boleh. Nak curi-curi je. Tapi saya tak suruh mencuri lah. Maksudnya kalau nak mencuri tu, saya tak suruh mencuri. Saya kata nak curi-curi. Maksud kalau tengah mencuri tu, ingatlah, ya Allah, jangan mencuri. Dan jangan sebut bismillah tu. Bukan saya kata mencuri. Macam orang kata kan, Ustaz nak isap rokok boleh ke? Boleh ke isap rokok? Rokok haram. Isap rokok haram tak? Haram. Kalau ikutkan pejabat agama Selangor, wilayah persekutuan, mufti semua, fatwa-fatwa Malaysia ni kebanyakannya haram. Semualah saya rasa mufti kat Malaysia ni haram. Maka nak merokok tu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tak hidup-hidup api. Bismillah. Tak perlulah bismillah. Jadi berdosa. Nak isap rokok. Tak nak isap, silakan isap rokok. Saya tak suruh isap rokok. Saya kata, kalau orang, saya tak suruh isap rokok. Jangan isap rokok. Tapi kalau yang isap, jangan bismillah. Nanti Ustaz isap rokok, Ustaz. Tak, saya tak suruh. Okay? Saya faham kat situ. Jangan bismillah. Itu yang ketiga, haram. Baik. Harus. Ini baru 3 ni. Harus sebut bismillah ketika mana? Ini yang saya cakap tadi. Pada perkara yang tak diambil berat oleh syarak. Contoh seperti apa tadi saya dah sebut. Perkara ni tak diambil berat oleh syarak. Tapi nak sebut bismillah, boleh digalakkan. Contoh seperti apa? Nak start motor. Nak apa lagi? Nak main bola, bismillah. Nak sepak gol ni, bismillah. Nak main dam haji. Tu dam haji. Bismillah. Pak. 3 sekali makan. Bismillah dulu. Benda-benda yang harus. Maksud bukan benda yang maksiat lah. Bukan benda yang berdosa. Benda yang tak ada apa-apa. Nak apa lagi?
nak angkat handbag, nak pilih handbag, nak beli baju raya, kan. Nak hijau ke biru? Hijau ke biru? Bismillah hijau. Bismillah. Kan? Nak apa lagi? Nak macam-macam. Benda-benda yang harus nak alih cawan. Cawan ni tak cantik, dia pasal bunga. Bismillah, sengit sikitlah. Sofa tak betul ni. Bismillah, sengit sikit. Jadi benda-benda yang tak diambil berat oleh syarak. Harus tak nak bismillah? Harus. Digalakkan. Baca bismillah banyak-banyak. Tak ada masalah. Kemudian, yang last sekali apa? Wajib dah. Sunat dah. Haram dah. Yang keempat, yang kelima, makruh. Betul. Baik. Tadi ada yang sebutkan baca bismillah dalam tandas. Baca bismillah dalam tandas, dia tak haram. Baca, sebut bismillah, sebut nama Nabi, sebut bawa perkataan-perkataan yang Islamik, bawa Al-Quran, bawa kitab. Jadi benda-benda ni tak haram. Tetapi makruh yang hampir-hampir kepada haram. Makruh yang tak digalakkan sangat. Maksudnya apa? Disebutlah. Keluar pada mulut dia tu dengar. Allah tak boleh. Tapi kalau dalam hati, tak ada masalah. Hati kan, mulut dia tak keluar suara, tak ada masalah. Sebab tak keluar suara. Dalam walaupun dalam tandas kita kena fikir Allah. Hati kita kena ingat Allah juga. Tak boleh buat benda tak elok dalam tandas, buat maksiat ke buat apa dalam tandas, tak boleh. Kena ingat kita sentiasa kita diperhatikan oleh Allah. Tetapi untuk sebut tak boleh. Sekadar dalam hati tak ada masalah, boleh. Itu makruh. Dalam tandas makruh. Sebut nama Allah, nama Nabi, bawa Al-Quran, ayat-ayat yang berkenaan dengan perihal agama tak boleh, makruh. Okey. Tetapi makruh kat sini saya nak tekankan, saya rasa satu Malaysia makan sambal, betul? Sikit sangatlah orang yang tak makan sambal. Sambal belacan, sambal tumis, sambal petai, sambal jering, sambal kacang, sambal bilis, semua sambal. Sambal berapi, sambal nyet. Sambal nyet semua tahu, sambal nyet, sambal gepuk, semua sambal. Masakan Malaysia ada sambal, betul? Kalau buat sambal tak buah bawang, sedap ke tak sedap? Buat sambal tak buah bawang, sedap ke tak sedap? Ke tak jadi? Tak jadi sambal, Ustaz, jadi sos. Kalau buat sambal tak buah bawang, jadi apa? Jadi sos. Betul tak betul? Dia tak jadi sambal lah. Dia jadi sos lah. Lepas tu, Ustaz, dia sos tak, bukan sambal tu. Jadi cili air lah. Betul? Makan bawang makruh ke tak makruh? Makruh ke tak makruh makan bawang ni? Tak lengkap, tak sedap, betul? Tak lengkap. Maggi, goreng-goreng kena ada bawang. Masak lemak cili api ada bawang. Kari kena ada bawang. Tumis pun kena ada bawang. Nak masak asam pedas kena ada bawang. Semualah kena ada bawang. Nak masak laksa ada bawang. Nak masak mi kari ada bawang. Semua ada bawang. Betul tak? Jadi orang Malaysia ni buat benda makruh ke setiap hari? Apa maksud makruh? Makruh ni maksudnya apa? Perkara yang tidak disukai oleh Allah. Apa maksud makruh? Makruh perkara yang tidak disukai oleh Allah. Allah tak suka perkara makruh ni. Makruh ni asal perkataan daripada karaha. Dibenci. Karah. Keruh lah kalau kita orang Malaysia. Keruh. Perkara yang tidak disukai. Ataupun kalau kita kata kasar sikit, perkara yang dibenci oleh Allah. Tak suka pada perkara yang makruh. Jadi esok saya tak nak makan sambal lah. Saya vegetarian. Setiap hari makan sayur. Kalau dekat Malaysia, bawang tu sayur. Macam mana tu? Baik. Jadi tulis kat sini, makruh terbahagi kepada dua. Makruh pada zat, yang kedua adalah makruh yang mendatang.
Dia ada dua. Dia ada berapa kat sini? Ada dua. Dia ada dua. Ada dua. Makruh pada zat ni adalah pada perbuatan tu. Ha. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nak guna ayat tu. Ha. Contoh perkara makruh yang pada zat ni apa? Contohnya uban. Mencabut uban. Mencabut uban ni Allah tak suka. Siapa yang suka cabut uban kan tak boleh. Jadi bila dicabut uban, dia tak boleh juga sebut makruh juga disebut bismillah. Jadi perbuatan cabut uban tu makruh. Ustaz nak cabut uban ni. Cabut bismillahirrahmanirrahim. Cabut. Bismillah tu makruh. Cabut makruh. Berapa kali makruh? 2 kali makruh. Itu contoh pada zat. Perbuatan mencabut uban makruh. Perbuatan tu dah makruh dah. Yang kedua, contoh yang lain adalah seperti tadi sebut nama Allah dalam tandas kan? Makruh. Perbuatan tu makruh dah. Apa lagi? Contoh yang lain, lihat pada kemaluan tanpa hajat. Kita tengok kemaluan kita, suka hati tengok, tak boleh. Makruh. Begitu juga tengok pada kemaluan suami, tengok pada kemaluan isteri, nak tengok boleh ke? Tak boleh. Makruh. Kalau tanpa ada hak, kalau sakit ke apa ke, nak buat pembersihan ke, itu lainlah. Tapi ini sengaja, tak ada apa-apa hajat tengok, apa, tak boleh. Makruh. Itu perbuatan itu makruh. Adapun makan bawang makruh ke? Makruh Ustaz. Makruh yang mana makan bawang tu? Baik. Makan bawang dia pergi kepada makruh yang kedua. Iaitu apa? Makruh yang mendatang. Makan bawang, makan durian, makan petai, makan jering, makan sambal belacan, makan budu set kita. Mana set Kelantan? Dan ada set Kelantan. Ustaz budu Ustaz. Budu telur baru masak Ustaz. Makan nasi putih. Oh jadi selalu. Cili pici. Kan? Set Kelantan ada set Kelantan dah ni. Budu tak boleh tinggal Ustaz budu. Ustaz saya pergi London Ustaz. Pergi Kaabah Ustaz. Budu tak tinggal kata. Budu tak tinggal. Set Kelantan, budu tak boleh tinggal. Kalau orang utara, hang tak tahu. Kami kalau tak makan ikan, sambal belacan, tak cukup Ustaz. Ustaz kami tak lengkap Ustaz ni, makan sambal belacan ni mesti ada sambal belacan juga. Macam mana pun nak cari sambal juga. Nak kena ada sambal. Kalau orang Kedah kena ada sambal belacan. Kalau orang Melaka, cencaluk. Kena ada cencaluk. Orang Terengganu, Kelantan, budu. Jadi semua tu benda yang apa? Busuk semua tu. Berbau, bau petai, tak cerita lagi petai dalam tandas kalau lepas buang air kecil. Oh ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi benda ni yang mendatang. Maksudnya apa? Kalau kita makan, contoh kita masak sambal, kita goreng ke apa kan, yang lain-lain kan, dia akan hilang bau ke? Hilang bau. Kan masak lemak, ada masak lemak bau bawang ke? Tak ada. Bila kita dah masak, kita makan bawang yang dimasak, yang direbus, jadi apa yang segala yang sewaktu dengan dia lah. Bila tak mendatangkan bau, maka ada ke makruh ke? Kita makan bawang tapi tak berbau, makruh ke? Dia tak jadi makruh. Tu kena faham, makruh yang perbuatan tu dah makruh dah. Dia macam bawang, dia tak makruh. Terus makan makruh tak? Tengok dulu, makan bawang ke, makan durian ke, makan petai ke, makan budu ke, makan secaluk ke, makan belacan ke, kan? Makan, kemudian tak mendatangkan bau, makan sedikit, ataupun makan dan dah dimasak, bukan mentah-mentah, dah hilang bau, maka dia makruh ke tak? Maka tidak dikatakan makruh. Tak dikatakan makruh. Jelas ke? Makruh yang mendatang, makruh yang pada zat. Itu yang kita kata sebagai dua perkara yang berbeza. Jelas ke? Okay. Ada soalan?
Kurang jelas Ustaz, mana yang tak faham? Mana yang tak faham? Yang mendatang. Mendatang tu maksudnya perbuatan tu bila mendatangkan bau baru makruh. Kalau dia mendatangkan wangi tak makruh. Faham? Apa maksud mendatang? Maksudnya mendatangkan bau. Ush, bau busuk bawang ni baru makruh. Tapi kalau makan bawang makruh tak? Tak. Selagi mana tak bau, tak pergi semayang kat masjid, ganggu orang sebelah, tengah semayang rukuk. Allahu Akbar. Oh, Bismillah. Orang sebelah pula yang pening. Aduh, bau durian pula orang sebelah ni. Siapa pernah kena? Kalau bau durian okey lagi. Kena bau petai, bau tahi gigi. Macam tu lah. Kan? Jadi busuk, mengganggu orang solat. Kau tak nak, tak apalah, tak nak cakap engkau lah bos. Jadi macam tu. Jadi mendatangkan bau ini yang baru makruh. Tapi kalau tak mendatangkan bau, tak makruh. Jelas mendatang tu. Jelas yang mendatang tu. Okay. InsyaAllah. Habis bab Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru Bismillah. Jadi kenapa saya sentuh bab Bismillah? Jadi dalam beginilah antaranya kita katakan dalam fiqh maka dia tidak lari pada 5 hukum ni. Belajarlah setinggi mana pun dalam bab fiqh, maka kita hukum hakam bab ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni dari segi ibadah kita, muamalat kita, kita akan terikat dengan 5 hukum ni, iaitu apa? Bismillah, Bismillah. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dan ada lagi 2 iaitu batal dan sah dan batal. Itu yang dikatakan sebagai hukum hakam yang berlaku pada kita dalam mempelajari ibadah. Iaitu kita akan mengharungi kitab awal daripada awal sampai akhir ni, iaitu okey. Jelas ke? Kita akan mempelajari selama 2-3 bulan ni akan terikat dengan 5 hukum ni. Dan tambah lagi 2 iaitu sah ataupun batal. Itulah. InsyaAllah itulah yang kita kata sebagai ilmu fiqh. Dah jadi lepas ni habis-habis belajar, ustaz saya nak jadi ustaz jugalah. Dah mendalam dah ni belajar ni kan. Boleh, tak ada masalah. Oh, kata dia belajar kitab Safinah jadi ustaz dah lepas ni. Mengajar masjid boleh. Mengajar kat rumah dululah. Buat training dengan family dulu boleh. Baik. Kita pergi pada Safinatun Najah bahagian bersuci. Baik. Yang pertama dimulakan dengan rukun Islam. Pengarang mulakan dengan rukun Islam. Apa itu rukun? Rukun bermakna dekat sini sesuatu yang wajib ada. Ini dia makna dengan rukun. Sesuatu yang wajib ada. Kalau tiada dia, maka tiadalah dia. Kenapa dia kata macam tu? Rukun ini diibarat sebagai satu, kita bagi asas. Contohnya kita panggil macam tiang lah, tiang. Kena ada kelima-lima tiang, barulah akan berdirinya Islam. 5 tiang agama kan. Selalu tak kita dengar orang panggil 5 tiang agama, betul? Jadi ibaratlah kalau kita bina kemah kan. Ibarat macam kita bina kemah, ustaz, alah bina kemah dengan 3 tiang pun boleh, 4 tiang pun boleh. Tetapi kalau kemah tu dibina, dia ada 5 tiang, dia bina dengan berapa tiang? Ataupun kita panggil sebagai meja lah, saya buat contoh meja supaya semua nampak. Contohnya. Contoh kita buat meja. Meja ni kita buat, tak boleh saya buat contoh susah. Kemah senang sikit. Kemah senang. Kita bina kemah kan. Kemah ni kalau kita buat dengan 2 batang je, jadi tak kemah? Jadi. 3 batang? Jadi. 4 batang? Jadi. 5 batang sempurna. Tapi kalau kita kurang, 4 tinggal batangnya, 3 tinggal batangnya, yang tak ada batang tu jadi apa? Dia jadi kendur, betul? Dia jadi tak sempurna lah kemah ni. Kemah ni kenapa kendur sebelah yang ada tiang ni? Nampak? Dia jadi, walaupun boleh didirikan,
tapi dia tak kukuh. Tapi dia kendur. Tapi kalau kena angin sikit dah. Sebab apa? Sebab dia tak ada kesempurnaan pada kemah tadi. Dia kena 5, kena 5. Kalau 4, 4. Jadi dalam rukun Islam, rukun ini perkara yang wajib ada. Kalau tak ada dia, maka tiadalah dia. Kalau tak ada salah satu daripada rukun tadi, rukun ni wajib kena ada. 5 perkara wajib kena ada. Kalau tak ada salah satu rukun, maka tidak dikira sebagai Islam. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan Islam? Islam adalah menyerah diri, istislam, atau apa kita kata, menyerah diri. Menyerah diri pada apa? Menyerah diri pada suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada apa? Pada 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, iaitu bersaksi dengan syahadah, mengucap 2 kalimah syahadah. Baik, kita sama-sama mengucap 2 kalimah syahadah pertama ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita memperbaharui syahadah kita. Jadi orang yang mengucap syahadah wajib dia kena sebut. Wajib dalam hati dia i'tikad, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang satu, tiada selainnya. Yakin, percaya, serah diri, membenarkan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad, sebagai pesuruh Allah. Okey, iaitu dikatakan sebagai rukun Islam yang pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, mendirikan solat. Ni kita pada bulan-bulan sekarang ni bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan ni. Kita bulan Isra dan Mi'raj ni. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita setiap pada kita mendirikan solat. Jadi kita akan pergi satu persatu apa itu solat. Kemudian mengeluarkan zakat. Wajib di antara kita kena membayar zakat. Yang keempat, wajib semua di antara kita berpuasa di bulan Ramadan. Yang wajib puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji di Baitullah bagi sesiapa yang berkemampuan. Kemampuan dekat sini termasuk wang ringgit, termasuk kesihatan, termasuk kemampuan. Apa lagi kemampuan yang lain? Iaitu beratur berpuluh tahun dengan tabung haji. Ustaz, saya dah daftar, tarikh saya pergi umrah 2060 baru saya pergi umrah. Ya Allah. Saya pergi haji. Umrah dikira wajib ke? Umrah dikira wajib juga. Umrah pun wajib juga. Siapa yang pergi haji, automatik dia akan buat umrah. Jadi 2 rukun akan terlepas daripada dah. Umrah dan haji. Tetapi, siapa yang pergi umrah dahulu, maka bila dia pergi haji dia itu dianggap sebagai wajib. Umrah yang dia lakukan semasa haji itu adalah sunat. Faham? Siapa yang ada duit, Ustaz nak pergi haji yang bagi, saya pergi umrah dulu. Boleh? Umrah tu jadi umrah wajib bagi dia. Faham? Umrah tu umrah wajib bagi dia. Kemudian bila nanti dah ada rezeki dia pergi haji, bila buat haji dia akan buat umrah. Maka umrah yang berada ketika haji tu adalah umrah yang sunat dah, bukan umrah yang wajib. Sebab umrah wajib dia laksanakan. Tu. Dan kemampuan sekarang ni adalah, saya rasa dalam ni ramai hajah-hajah yang dah pernah pergi haji kan. Jadi kemampuan sekarang ni adalah salah satunya bukan sekadar duit, bukan sekadar kesihatan, tetapi apa? Yang ketiga adalah keizinan ataupun giliran yang negara Malaysia ada. Ustaz, saya 2060, saya 2050, saya 2040.
Nampak? Jadi, siapa yang mampu, ada duit, kemudian giliran tak datang, maka tak jadi wajib pada dia lagi. Maksudnya dia yang penting dia daftarlah. Dia dah daftar, cuma giliran dia saja tak sampai, maka itu pun tak, kalau dia meninggal, maka dia masih lagi tergolong dalam golongan orang-orang yang dimaafkan. Jadi umrah yang dalam termasuk tak kepada termasuk termasuk termasuk. Ha, nanti Allah akan mempersoalkan kita. Hidup 50 tahun tak pernah pergi umrah lagi. Duit ada 5,000, motor dah ada, kereta dah ada. Isteri ada, suami ada, anak ada, rumah ada, motor ada, kereta ada. Beli kereta satu lagi, ustaz saya nak 3 kereta. Umrah tak pergi. Wajib tak ada pergi umrah? Wajib tak? Wajib. Nanti dia akan ditanyakan oleh Allah SWT, kenapa tak pergi umrah dulu? Kereta boleh beli, motor baru boleh beli. Padahal motor ada dah, nak beli lagi motor baru lagi. Telefon ada, beli telefon baru. Umrah baru 3,000, beli telefon 7,000. Contoh kan. Jadi wajib tak ada pergi umrah? Ustaz, kalau pergi haji ni mungkin giliran saya pergi umrah dulu. Boleh tak? Boleh pergi umrah. Terlepas dia punya tuntutan wajib dia. Betul. Okay, jelas? Itu rukun Islam, iaitu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya adalah rukun iman. Rukun apa? Rukun iman. Rukun iman sama juga rukun perkara yang wajib ada. Iaitu iman. Iman ini adalah membenarkan. Dalam hati kita membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan yang pertama dekat sini, beriman kepada Allah, yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beriman dengan Allah ni termasuk juga kita mempelajari sifat 20. Jelas? Allah ini wujud ke tak wujud? Allah wujud ke tak wujud? Saya tanya ibu tuan-tuan, Allah wujud ke tak wujud? Allah ada. Saya bacakan, wujud ada, kidam sedia, baqak kekal, mukhalafatuhu lil hawadis, Allah ni bersalahan dengan makhluk. Allah kekal ke tak kekal? Soalan ni saya tanya, siapa yang dapat jawab ni betul lah tu. Allah ni kekal selama-lamanya ke Allah ada pengakhiran? Allah kekal. Allah ada awal, ada akhir ke? Tak ada. Allah kekal selama-lamanya. Ada pengakhiran? Tak ada. Makhluk ada pengakhiran? Ada. Yang ini asas dalam sifat 20 ni. Ulama' dah susun dah sifat 20 cantik lah. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah ni bersalahan dengan makhluk. Maksudnya Allah ni sama tak dengan makhluk? Mudah jawapan dia. Allah sama tak macam makhluk? Tak sama. Jadi makhluk tak sama dengan Allah. Mesti ada perbezaan. Sebab dia yang menciptakan kita. Tak sama langsung. Kalau Allah kata tangan Allah SWT, bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun Allah masukkan yang selainnya. Jadi ini antara bab-bab yang kita kata sifat 20 ni wajib kita kena tahu asas dia. Mukhalafatul awal, qiyamu bi, Allah berdiri dengan sendirinya. Ada Allah perlu pada bantuan manusia ke? Allah perlu pada bantuan makhluk? Tak perlu. Mudah je kat situ. Allah bersifat dengan wahdahnya. Allah itu bersifat dengan satunya, esanya. Itu sifat-sifat yang wajib kita kena ketahui lah. Okay, yang kedua, beriman kepada para malaikatnya, yakin adanya malaikat. Paling kurang kita kena tahu yang wajibnya adalah 10 malaikat. Malaikat yang menghantarkan wahyu. Ada tak malaikat yang menghantarkan wahyu kepada Rasulullah? Yang menurunkan ayat Quran, Allah turunkan kepada malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah. Menurut malaikat yang menyampaikan wahyu. Ada ke tak ada malaikat? Yang mana malaikat diciptakan daripada cahaya. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Diciptakan dalam keadaan tidak mempunyai nafsu, tidak mempunyai isteri, tidak mempunyai anak, tidak melakukan maksiat.
hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat. Diciptakan daripada cahaya. Ha. Jadi ada ke tak ada malaikat? Malaikat yang menjaga syurga, ada malaikat yang menjaga neraka. Wajib tak kita kena beriman? Ada. Malaikat yang menanyakan tentang soal kubur. Ada tak ada? Munkar dan Nakir. Ada. Raqib dan Atid. Ada tak ada? Ada. Malaikat yang meniup sangkakala. Wajib semua kena beriman. Kalau ada orang kata, mana ada malaikat dalam kubur nantilah. Habis. Dia punya iman dia terpesong. Dia tak dikira sebagai orang yang beriman. Iman dia terpesong. Wajib dia kena tahu. Beriman. Wajib dia kena membenarkan dengan hati dia, ada malaikat yang akan menanyakan soal kubur. Ada malaikat yang mana akan menjaga neraka, yang akan menghukum orang ahli neraka. Ada malaikat yang menjaga syurga. Ada malaikat yang meniup sangkakala, menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan bumi, menghancurkan alam semesta ni. Ada. Kemudian beriman dengan kitab-kitabnya. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada berapa kitab? Yang diturunkan oleh Allah ada berapa kitab? Ada berapa kitab? Salah satunya yang ada pada zaman kita iaitu apa? Kitab Kitab Al-Quran. Lagi ada berapa? 4 ke 5? Ada 4. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, baik. Kita Al-Quran, betul. Kalau pada zaman dinamakan sebagai kitab Taurat pada zaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab apa lagi? Kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat Nabi Musa. Kitab Zabur Nabi Daud. Kitab Taurat Nabi Musa. Kitab Injil Nabi Isa. Yang Bible tu kitab Injil lah tu. Yang Bible tu kitab Injil. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran. Baik. Ini yang wajib kita kena tahu. Dan ada juga yang disebutkan sebagai lembaran. Disebutkan sebagai apa? Lembaran. Maka lembaran-lembaran ini ada 100 lembaran yang diturunkan juga kepada nabi-nabi. Perbezaan antara lembaran dan kitab ataupun kita panggil suhuf ataupun kitab ini diturun dalam keadaan sempurna. Adanya bahagian-bahagian yang tertentu. Adanya pembahagian-pembahagian yang tertentu. Adanya sirahnya, ada hukum hakamnya, ada pengajarannya. Baik. Tetapi dari segi suhuf, dia tidak lengkap seperti mana diturunkannya kitab. Sama ada Zabur, Taurat, Injil ataupun Al-Quran. Dan suhuf-suhuf ni juga ada lebih kurang 100 suhuf ataupun lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Ini lembaran. 10 lembaran kepada Nabi Adam. Begitu juga diturunkan sebanyak 50 lembaran kepada Nabi Syith alaihissalam. Shin, Ya, Tha. Nabi Syith alaihissalam. Ni, Nabi Syith. 10 lembaran lagi diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada Nabi Ibrahim. Dan bakinya iaitu 30 diturunkan kepada Nabi Idris. Jadi lembaran, bukannya kitab, ini adalah
lembaran yang diturunkan kepada nabi-nabi selain daripada 4 orang nabi tadi. Baik, jelas? Ni segi wajib kita kalau kita tanya, adakah kita Injil dulu? Mana ada kita Injil? Dalam Islam kita Al-Quran je. Nabi lain mana ada kitab-kitab? Tak boleh. Nabi lain pun ada kitab dia. Nabi Isa diturunkan Injil. Wajib kita kena beriman. Kita kena, aku tak percayalah dengan Injil. Injil ni semua zaman-zaman Nabi ni semua perkara yang tak. Wajib kita kena beriman ada turunnya Injil kepada Nabi Musa. Tetapi bukan kita beriman dengan hukum hakamnya, bukan. Apabila diturunkan Al-Quran, segala hukum hakam yang tertakluk pada Zabur, Taurat dan Injil telah tidak boleh dilaksanakan. Terbatal. Hukum hakam yang berlaku pada Zabur, Taurat dan Injil terbatal. Yang digunakan apa? Al-Quran. Itu kena tahu beza tu. Dan beriman kepada para rasulnya lah sebelum kita habis kelas pada petang ni. Okay. Last kali, para rasul ada berapa orang? Nabi. Kalangan Nabi ada berapa orang? Nabi. Total jumlah Nabi ada berapa orang? Jumlah Nabi ada berapa orang? Nabi ada berapa orang jumlah? Jumlah keseluruhan daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ada berapa orang? Jumlah seluruhnya daripada Nabi Adam. Termasuk yang tidak wajib. Tulis ni. Kena tahu ni. Nabi, Allah utuskan Nabi kepada manusia ni sebanyak daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sebanyak 124,000 Nabi. Berapa banyak? Nabi ada 124,000 Nabi. Daripada kalangan Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih daripada 124 Nabi ni 313 ataupun 14 ataupun 15 yang mana diberikan gelaran sebagai Rasul. Daripada 124,000 Nabi, maka dilantik menjadi Rasul. Menjadi Rasul 313. Daripada 313, daripada 313, kemudian dilantik, yang wajib kita ketahui adalah sebanyak 25 Nabi. Kenapa bukan 30 Nabi? Saya tanya pada ibu tuan-tuan, kenapa bukan 30 Nabi yang wajib kita ketahui? Kenapa bukan 30? Kenapa 25 je Nabi yang kita perlu ketahui? Sebab apa? Sebab apa 25? Kenapa 25? Agak-agak sebab apa 25? Ada sejarah. Nabi lain pun ada sejarah juga. Nabi Syis, Nabi Khidir, Nabi Zulkarnain, macam-macam lagi nama Nabi. Nabi Daniel, Nabi, macam-macam nama Nabi. Kenapa 25 Nabi ni? Kerana 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. 25 Nabi. Kenapa kita wajib tahu? Kerana disebut di dalam Al-Quran. Ada apa? Sebab ada lagu dia, bukan. Sebab disebutkan nama-nama Nabi ni dalam Al-Quran. Ada nama disebutkan sebagai nama surah. Surah Muhammad, Surah Ibrahim, Surah Nuh, Surah Hud. Ada yang disebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Qala Musa inni, macam-macam. Kan? Muhammadun Rasulullah. Disebut kan? Nabi Idris, Adam, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail. Semua disebutkan nama-nama 25 Nabi ni disebutkan dalam Al-Quran. Jadi wajib kita kena
tahu 25 nabi. Kalau orang tanya, kau kenal tak nama, Nabi Ibrahim?" "Kenal." Ah, kalau orang tanya, kenal tak, nama nabi tu Nabi Farhan?" "Pernah dengar Nabi Farhan?" Farhan tu bukan nabi, kita kena tahu. Farhan tu bukan nabi, Ustaz. Saya pernah dengar nama nabi tu, nama Nabi Firdaus. Uish, Nabi Firdaus, tak ada Nabi Firdaus. Ah, pernah dengar tak, nama Nabi Ismail? Ismail, ada Nabi Ismail, ada. Pernah dengar nama Nabi, Nabi Ilyasa? Ada Nabi Ilyasa. Jadi kita kena hafal ni nama nabi ke. Pernah pernah dengar tak nama Nabi Ramli? Nabi Ramli? Ustaz, Nabi Ramli tak pernah dengar, Ustaz. Kalau brand lain pernah dengar. Tu. Maksudnya dia hafal nama nabi tu. Paling kurang kita kena tahu. Kalau orang tanya, nama nabi, ada Nabi Firdaus? Tak ada. Nabi Ramli? Tak ada. Nabi Syazwan? Tak ada. Jadi kita tahu nama-nama nabi yang wajib kita kena hafal nama-nama nabi. Kita tahu. Apa beza Nabi dengan Rasul? Baik, Nabi dengan Rasul ni dari segi penyampaian ni. Dari segi, Nabi ni dia menerima wahyu untuk diri dia sendiri. Dan dia ni mendapat wahyu untuk meneruskan syariat yang sebelumnya. Kan Nabi-Nabi ni banyak kan? Ada Nabi yang diutuskan menjadi Nabi untuk diri dia sahaja. Kemudian dia meneruskan ajaran ataupun syariat yang sebelum Nabi-Nabi yang lain. Ada pun Rasul, dia dapat diri, dia boleh sebarkan kepada umat dia yang lain. Dengan apa yang Allah sampaikan, dia boleh sampaikan juga kepada orang lain. Boleh menyebarkan lebih meluas. Tapi ada pun Nabi, dia lantik menjadi Nabi, dia menyebarkan apa yang ada pada umat yang, pada Nabi yang sebelumnya. Dia hanya menyebarkan lagi. Tapi apa yang dia dapat wahyu untuk diri dia saja, untuk penguat dirinya sahaja. Tak ada disebarkan. Tapi orang tahu dia Nabi, orang tahu dia Nabi. Tapi apa dia dapat untuk menyebarkan agama apa yang Nabi yang sebelum ni. Baik, itu Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam. Kita berhenti dekat sini. Sekejap je masa berlalu. Kiamat dah dekat. Jadi wallahu a'lam. Ada apa soalan? Terima kasih yang bersama dengan saya, yang buka kamera menemani saya, Nurul Aini, Kut, Rozana, Hamidun, Yusof, Siti, Musa, Ismail, Faridah, Rosnita, Sarimah, Fatimah. Yang lain-lain yang buka kamera tadi, Nur, lagi siapa lagi yang buka kamera? Terima kasih menemani saya. Ada apa soalan? Abdul Hamid, Melati Biru. Nama kan? Ada lagi soalan? Rembayung, Sendayung Pagi, Azlinda, Nurhayati, Rembayung Malam, Senja Malam. Ada soalan? Tak ada soalan, kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita jumpa pada esok petang, 2:30 petang kita jumpa. InsyaAllah saya nak kehadiran sama macam tengah hari ni juga. 200 orang lebih. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, dimudahkan kefahaman, diberikan ingatan yang baik, diberikan kefahaman yang baik, diberikan futuh Allah mufakkinah fidin wa alimna ta'wil. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki'alana wa qurabati lana fi dinina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asril insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kita jumpa pada esok yang baik daripada Allah SWT. Segala kekurangan, kelemahan, saya mohon maaf. Kita jumpa pada esok tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Rozana, Azli, Hamidun. Siapa lagi ni? Oh, ramai. Zuraida, terima kasih. Siti Suhana, Rahimah, Nur Adila. Kurratu, terima kasih. Linda. Amin. Afifah, terima kasih. Ulang kaji ya. Esok saya tanya soalan.
Ya, esok ada lagi. Esok kita Safinatun Najah, sama juga. 2.30 insyaAllah. Hari Ahad, kitab Bidayatul Hidayah. Siapa yang ambil 2 kitab. Hari ni dan esok, Safinatun Najah. Hari ni 2.45 sebab Jumaat. Esok 2.30 sebab tak ada Jumaat. Tapi kalau siapa yang ada Jumaat esok, pergi Jumaat dululah. Tapi dekat Malaysia tak ada dah Jumaat sekali je. Itu yang duduk Mekah, duduk kat Thailand mungkin lah 2 kali Jumaat kan. Jumaat dekat Malaysia, esok Jumaat dekat Mekah. Okay. Tapi esok tak ada Jumaat dah kita kat Malaysia. Hari ni je. Siapa yang pergi Jumaat tu hati-hati. Takut salah masuk masjid. Sekali je Jumaat kita. Esok tak join. Alamak, esok tak join gimana? Kenduri Di Kenduri saya tak dapat nak tolong. Tak dapat dia nak nolong lah. Kenduri pergilah awal. Kenduri pergi pukul 11 kan. Balik pukul 12.30. Solat Zuhur.